Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab tentang salah faham tentang Islam, tapi kita malu nak bertanya. Untuk episod kali ini, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan Islam dan pembahagian harta pusaka. Baik, kita lihat soalan ke-56. Islam melalui hukum faraid cuba mengawal pembahagian harta pusaka. Sepatutnya, biarlah tuan punya harta yang tentukan siapakah pewarisnya selepas kematiannya. Mengapa Islam menafikan kebebasan tersebut? Jawapan, kalau dikatakan pemilik harta, sebenarnya harta ialah milik Allah. Diri kita pun milik Allah. Tentang pembahagian harta pusaka, memanglah Islam mengawal dengan memberi jalan keluar yang amat baik. Dalam Islam, ada sistem faraid. Ini bermakna sudah ada ketetapan siapakah yang berhak mendapat warisan harta. Selain itu, Islam juga mempunyai sistem wasiat. Dalam wasiat, pemilik harta boleh memberikan hartanya kepada sesiapa sahaja seperti anak angkat, rumah anak yatim dan sebagainya. Namun, wasiat hanya lulus setakat 1/3 sahaja. Dengan ini, hak waris lain tidak terabai. Pada zaman awal Islam, harta diwarisi oleh orang lelaki. Kalau abang mati, adik lelakinya akan mewarisi hartanya. Anak perempuan si mati tidak ada apa-apa hak lagi ke atas harta bapaknya. Kalam masyhur tentang pembahagian harta kepada wanita selalu disebut ialah, bagaimana kami, iaitu lelaki, memberi harta kepada orang yang tidak menunggang kuda, tidak pernah menghunus senjata dan tidak pernah bangkit melawan musuh sengketa. Al-Kisah. Peristiwa ini pernah berlaku pada zaman awal Islam. Diriwayatkan bahawa isteri Sa'ad ibnu Abi Rabi' radhiyallahu anha datang berjumpa Nabi SAW. Beliau memberitahu bahawa Sa'ad telah mati dalam perang Uhud. Sa'ad ada 2 anak perempuan. Namun, harta Sa'ad telah diambil oleh bapa saudara mereka, iaitu saudara lelaki Sa'ad. Maka akhirnya turunlah ayat pusaka harta, lalu Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, berilah pada 2 anak perempuan Sa'ad akan 2/3. Ibu mereka pula 1/8. Dan yang baki adalah bagi kamu. Riwayat Ahmad. Dengan sistem pusaka ini, hak orang terdekat iaitu anak Sa'ad dan isterinya terjamin. Gabungan 2/3 dan 1/8 menjadikan keseluruhan pemilikan harta anak Sa'ad dan isterinya ialah 19/24. Bakinya 5/24 milik saudaranya. Sebenarnya Islam amat menggalakkan umatnya meninggalkan harta untuk waris. Selain harta juga ditunaikan haknya. Antaranya satu sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya bahawa engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka susah, yakni memenatkan orang lain, meminta-minta kepada manusia. Riwayat Bukhari. Soalan ke-57. Mengapa Islam melebihkan lelaki berbanding wanita dalam pembahagian harta pusaka? Kadang-kadang lelaki bujang dapat lebih banyak berbanding dengan wanita yang ramai anak. Ini tidak adil pada wanita. Jawapannya, nampaknya Islam memberi berdasarkan keperluan. Kalau diberi banyak, maknanya belanjanya juga banyak. Dalam pewarisan harta, memanglah anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Yang bermaksud, bagi lelaki seumpama 2 bahagian wanita. Surah An-Nisa ayat 11.
Maknanya kalau seorang wanita dapat 10,000, maka seorang lelaki akan mendapat double, iaitu 20,000. Kalau seorang anak perempuan mendapat 3 ekar tanah, seorang anak lelaki akan mendapat 6 ekar tanah. Nampak gaya seolah-olah Islam tidak adil kerana Islam bagi lebih kepada lelaki. Sepatutnya Islam bagi sama rata, sama banyak. Namun sebagaimana disebutkan, Islam memberi banyak kerana tanggungjawabnya banyak. Lelaki dalam Islam mempunyai banyak tanggungan. Lelaki akan menjadi suami. Sebelum kahwin, perbelanjaan seperti mas kahwin dan belanja adalah tanggungan lelaki. Selepas kahwin, perbelanjaan rumah, kereta, pakaian dan sebagainya adalah tanggungjawab lelaki. Apabila menjadi bapa, anak dalam tanggungan bapa. Kalau bercerai pun, anak tetap tanggungan bapa. Kalau ada ibu atau bapa yang uzur, anak lelaki mesti menjaganya. Berbanding wanita, dia tidak perlu sangat menanggung dirinya. Kalau belum berkahwin, itu tanggungan bapa. Kalau sudah kahwin, itu tanggungan suami. Kalau ada anak pun, si bapa yang wajib menanggung nafkah. Banyak mana sangat 20,000 kalau ada 3 atau 4 mulut yang perlu disuapkan. Alangkah banyaknya 10,000 jika tidak ada apa-apa tanggungan. Kalau direnung kembali sejarah zaman jahiliah pula, hanya lelaki sahaja yang boleh mewarisi harta pusaka. Perempuan tidak boleh mewarisi, bahkan kadang-kadang perempuan juga boleh diwariskan sama seperti harta yang lain. Islam pula memberikan hak pewarisan yang sama kepada wanita. Jika anak lelaki mendapat lebih banyak, sebenarnya ia mencerminkan keadilan Islam. Soalan ke-58. Bagaimana yang dikatakan Islam menjaga kepentingan anak perempuan, sedangkan untuk anak lelaki mendapat 2 manakala anak perempuan dapat 1? Bukankah itu tandanya melebihkan kaum lelaki? Jawapan. Cara mudah, kalau orang gajinya hanya 1,200 tetapi duduk di kampung, rumah tidak perlu disewa, sayuran boleh tanam sendiri, jalan tidak ada tol, bandingkan dengan orang yang gajinya 2,400. Duduk pula di bandar, rumah kena sewa, jalan banyak yang ada tol, barang harganya mahal, agak-agak siapakah yang lebih senang? Begitulah perumpamaan lelaki dan wanita. Bahkan dalam Islam, kalau si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan tunggal, separuh hartanya akan dapat kepada anak perempuannya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Maksudnya, dan jika dia, yakni anak perempuan, seorang sahaja, yakni tanpa saudara lelaki atau saudara perempuan, maka baginya separuh. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kalau lebih daripada seorang, seperti 2, 3 dan seterusnya, maka 2/3 milik mereka. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Maksudnya, maka jika mereka wanita, yakni 2 atau lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kalau ada anak lelaki, barulah dipakai cara 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Kalau duit ada RM100,000 dan anak ada 2 orang, maka dibahagi 3. Ini kerana seorang lelaki sama dengan 2 wanita. Maknanya lebih kurang anak lelaki akan mendapat RM66,000 dan anak perempuan mendapat RM33,000. Kalau ada seorang anak lelaki dan 2 anak perempuan, maka duit itu dibahagi 4. Anak lelaki mendapat RM50,000 dan setiap anak perempuan mendapat RM25,000. Inilah maksud firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Maksudnya, bagi lelaki seumpama 2 bahagian wanita. Surah An-Nisa ayat ke-11. Prinsipnya, wanita tidak diwajibkan memberi nafkah. Makan, minum dan pakaian ditanggung oleh ibu bapa. Kalau sudah kahwin, suami pula yang tanggung. Firman Allah, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Maksudnya, dan ke atas orang yang dilahirkan baginya anak, iaitu suami, menanggung makan minum dan pakaian mereka, yakni isteri. Surah Al-Baqarah ayat 233.
Bahkan anak yang dilahirkan oleh wanita, iaitu anaknya sendiri, jika dia menyusukan, maka bapa mesti memberi upah. Perintah ini disebut dalam masalah perceraian. Sebaliknya, yang menjadi amalan orang Islam, kalau berlaku perceraian, maka anak adalah tanggungjawab ibu. Ini bukan ajaran Islam. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Maksudnya, maka jika mereka, yakni ibu, menyusukan, yakni anak, bagi kamu, yakni bapa, maka berilah mereka akan upahnya. Surah Al-Talaq ayat 6. Soalan 59. Dalam Islam, waris harta pusaka terlalu banyak. Mungkin ada sampai berbelas golongan. Setiap golongan pula ada beberapa orang. Sudah tentu hak anak dan pasangan si mati akan berkurang. Tidakkah ini seperti merampas hak anak dan pasangan si mati? Jawapan, waris memanglah banyak, tetapi setiap waris ada darjatnya. Kalau ada golongan yang darjatnya lebih kuat, maka yang lain akan tersekat daripada menerima pusaka. Inilah disebut sebagai hajib mahjub dalam sistem pusaka Islam. Yang penting, hak orang yang paling rapat dengan si mati tidak akan terabai. Ibu dan bapa si mati, anak dan pasangan hidupnya. Manakala bapa saudara, anak saudara dan sebagainya juga waris, tetapi mungkin ada yang terhalang kerana ada orang yang lebih rapat. Soalan ke-60. Dalam hukum faraid, suami mendapat persen lebih banyak kalau isterinya mati. Manakala isteri mendapat persen yang sedikit jika suaminya mati. Mana adil kalau begitu? Jawapan, perkara ini pun ada ketetapannya dalam Quran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bermaksud, dan bagi kamu, yakni suami, separuh daripada apa yang isteri kamu tinggalkan jika tiada bagi mereka anak. Surah An-Nisa ayat ke-12. Sementara bagi isteri pula hanya mendapat 1/4 sahaja, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Maksudnya, dan bagi mereka, yakni isteri, 1/4 daripada apa yang kamu tinggalkan jika tidak ada bagi kamu anak. Surah An-Nisa ayat 12. Nampak gaya memang tidak adil, tetapi ia berbalik kepada tanggungan. Apabila seorang wanita mati, suaminya akan mendapat 1/2. Tanggungan suami agak banyak, manakala wanita yang kematian suami, tanggungannya sedikit berdasarkan prinsip nafkah dalam Islam. Kalau mereka ada anak, bahagian si anak tetap ada. Kalau si anak masih kecil, keluarga sebelah bapa seperti datuknya juga bertanggungjawab menjaga dan mendidik. Inilah prinsip Islam. Soalan ke-61. Saya meneliti kes pembahagian harta pusaka. Ada masanya suami dapat 1/2 dan ada masanya dapat 1/4. Hukum Islam ni boleh berubah-ubahkah? Jawapan, bagi suami ada dua keadaan. 1/2 atau 1/4. 1/2 jika isterinya tidak anak-anak. Anak lelaki atau perempuan tidak penting. Manakala 1/4 jika isterinya ada anak. Ini sabit dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Maksudnya, dan bagi kamu, yakni suami, separuh daripada apa yang isteri kamu tinggalkan. Dan jika tiada bagi mereka anak, maka jika ada anak bagi mereka, maka kamu mendapat 1/4. Surah An-Nisa ayat ke-12. Yang penting ialah wanita itu mempunyai anak sama ada lelaki atau perempuan. 1, 2 atau 3 dan sebagainya. Kalau wanita itu tiada anak, suaminya mendapat 1/2. Kalau wanita itu ada anak, suaminya hanya mendapat 1/4 sahaja. Logiknya adalah bagi memberi laluan kepada si anak. Oleh itu, hak harta si anak tetap terjamin. Ini ada juga yang risau. Jika ibunya berkahwin lagi,
takut semua harta dapat kepada suami baru ibunya. Dapat memanglah dapat, tetapi sekadar 1/4 sahaja. Bakinya untuk si anak dan orang lain. Begitu juga seorang isteri yang kematian suami. Isteri boleh mendapat 1/4 jika suami tidak mempunyai anak. Jika suami ada anak, maka isterinya berhak mendapat 1/8. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Maksudnya, dan bagi mereka, yakni isteri, 1/4 daripada apa yang kamu, yakni suami, tinggalkan. Jika tidak ada bagi kamu anak. Jika kamu ada anak, maka bagi mereka 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Surah An-Nisa ayat ke-12. Soalan ke-62. Saya rasa hukum Islam ni pelik sikit. Kalau si mati ada saudara, maka ia menghalang ibu dapat lebih. Tetapi dia tidak bahagian. Dia menghalang orang lain, tetapi akhirnya dia tidak mendapat apa-apa. Apakah logiknya peraturan yang demikian? Jawapan, kadang-kadang mungkin berlaku begitu. Sekadar contoh ialah pewarisan ibu dan bapa. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Maksudnya, dan bagi ibu bapa, setiap mereka mendapat 1/6 jika si mati mempunyai anak. Jika si mati tiada anak, maka bagi si ibu 1/3. Maka jika ada bagi si mati saudara, maka bagi ibunya 1/6. Surah An-Nisa ayat ke-11. Nampak gaya macam kurang lengkap ayat ini, tetapi ia sudah sempurna. Hukumnya ialah, si ibu mendapat 1/6 jika si mati ada anak. Bapa pun sama. Kalau si mati tiada anak, ibu mendapat 1/3. Bapaknya pula berapa? Sudah tentu 2/3, iaitu lelaki banyak daripada wanita. Bukankah bapa itu lelaki dan ibu pula wanita? Kalau si mati ada saudara, maka ibu mendapat 1/6 sahaja. Bakinya 5/6 untuk bapa. Saudara kandung tidak mendapat apa-apa sebenarnya. Soalannya, kenapa bapa mendapat terlalu banyak? Sepatutnya sekitar 2/6 sahaja kerana bapa sebagai lelaki mendapat sekali ganda daripada ibu, iaitu wanita. Hikmahnya mungkin kerana tanggungan bapa lebih banyak. Mungkin saudara si mati masih ada yang kecil dan bersekolah. Semuanya akan ditanggung oleh bapa. Patutlah bapa mendapat lebih banyak. Soalan ke-63. Saya rasa anak angkat tidak berhak mendapat apa-apa dalam sistem faraid Islam. Tidakkah hukum Islam akan menzalimi golongan begini? Jawapan, mereka tidak berhak mendapat harta pusaka dalam faraid. Walau bagaimanapun, adakah Islam zalim? Sebenarnya, Islam ada sistem yang lain, iaitu wasiat. Dengan wasiat, pemilik harta boleh mewasiatkan hartanya kepada sesiapa sahaja, lebih-lebih lagi kepada anak angkat. Dan seumpamanya, firman Allah, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Maksudnya, pembahagian harta pusaka selepas daripada wasiat yang seorang wasiatkan atau selepas pelunasan hutang. Surah An-Nisa ayat ke-11. Untuk menjamin agar waris tidak teraniaya pula, wasiat hanya dibenarkan setakat 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta yang wajib difaraidkan. Oleh itu, pemilik harta boleh menggunakan kaedah wasiat bagi menjamin kelangsungan untuk anak angkatnya. Anak angkat, adik angkat, ibu angkat dan sesiapa yang diangkat menjadi saudara bukanlah waris. Baik. Wasubhanallahu ta'ala a'lam. Setakat itu sahaja untuk kali ini, persoalan-persoalan berkenaan dengan Islam dan pembahagian harta pusaka. Semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik itu daripada kekurangan dan kedhaifan diri saya sendiri. InsyaAllah pada episod yang akan datang, kita akan berkongsi persoalan-persoalan berkenaan dengan Islam dan hiburan. Baik. Hingga bertemu di lain siaran.
Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.